Alright guys, finally kita sambung hari kedua bootcamp. Walaupun semalam MC, siang tadi aku bagi dalam online je lah, sempat recover. So hari ni aku datang dengan ceria, semua datang pun dalam keadaan senyum. So let's go guys, kita tengok hari kedua ni apa movement yang kita dapat, berapa profit yang kita dapat, adakah ada yang MC ataupun profit kau ataupun recover sahaja. Kita tengok sampai habis guys. Tapi yang paling penting yang tak senyap, ni Mamat ni. Ni Mamat ni tak senyap ni. Ini memang mulut dia tak boleh tutup. Ni mulut dia tak boleh tutup. Ni. Lain kali kalau kau nak bagi aku, kalau nak tahu sebelum, jangan suruh aku makan fisherman friend. Aku pergi makan, mulut beku bro, tak boleh. Kalau tak bercakap, mulut tak keluar. Keluar balik. So dia buat live dalam bilik. Cepat, buat live dalam bilik cepat. Alah saya, aku lembat ni kau. Tak, mana poket 1000. Mana poket 1000. Bampat masa dapat kau relax kan. 600 pit, kau relax. Kau. Agak-agak. Weh, sial. Aduh. Buang dalam ni pula. Merosakkan suasana. Diorang minta aku balik sini. Ya, serius. Ini malam aku take over. Tu. Dia tak dia tu. Kalau malam ni SL, Bos Fit kena bagi 1000 mana poket. Asal pula aku ni bagi. Tapi serius jangan Batam tu. Tulis tak power gaduh-gaduh lah. Alright, so, zoom. Ini ada apa M1? M1 tak boleh pakai. Nampak? M15. Super. M5, my favorite. Super. Alright. Okay, jom kita tengok screenshot. Bila dekat Bali tu 5 hari tu 5 hari lah confuse mana sudut mana ikan. Kita lagi kau cuba Akan pada start je. Finger betul pun. So, macam biasa. Tak, dia macam ada Dalam zone dah ada terkucil satu. Iaitu pengeluaran. Dia tergelincir satu kan. So maksud dia apa? Sekarang ni kita tengok dah melakukan satu VO. VO benda basic. Semua orang tahu. Betul? Budak kecil pun tahu. Tapi macam mana cara kita nak entry? Simple saja. Cara entry. Senang je. Kadang-kadang kita lupa satu benda. Benda yang basic. Kita lupa benda yang paling basic So tengok apa benda yang basic tu. Bukan. Tanda 1, 2. So 1, 2. Ni tanda 2. Dua kawasan ni dah boleh jadi kawasan. Kita boleh marking kepada kawasan zone kita sebenarnya. Ayam. Nak fokus pada apa? Kita cari apa? Buy ke sell? Kalau akak pilih apa? Akak lagi suka tengok market ni buy ke sell? Bagi je. You buy. Bang? Buy sell. Sell. Alright. Ada orang tak buy, ada orang tak sell. Standard itu yang market nak. Sebab tu dia bagi dua hala. Ada buy, ada sell. Betul. Tapi cuma kita nak tahu yang mana jalan dulu. Betul. So senang. Jadi kawasan ini adalah kawasan yang permulaan dia. Kita akan tengok. Berapa kawasan ni? Ada ikut. 4372. Jauh tak dengan dekat atas ni? Ada. Jauh tak? 4372. Tak habis ada kan? Ada satu lagi method yang kita kena faham, yang mudah untuk kita tahu, tahu tak dia boleh buy kawasan ni. Pertama, kita kena pasti berapa pergerakan daripada atas ke bawah. Kita kena tahu. Daripada atas turun ke bawah, kita kena tahu berapa pergerakan dia. Kita kena bermain dengan matematik juga. Alright? Daripada atas, ambillah 4404 contoh. Turun ke bawah. Kalau 4484, 200 speed, betul tak? Kalau dia saja itu 4374 300 pip, betul? Dalam market ada SOP. Sebab tu saya bermain dengan pullback. Sebab saya suka bermain dengan dia punya SOP. SOP yang pertama adalah 300 pip yang pertama. Wajib melakukan pullback. Sekurang-kurangnya separuh daripada badan dia balik. Berapa? Kalau 300 turun, naik kena berapa? 100. Apa? 150, betul? Betul? Betul. So, kita target daripada awal turunnya ke bawah ni anggaran 300 pip, kenaikan hanyalah boleh dapat paling maksimum adalah 150 pip. 150 pip daripada 74 boleh pergi area paling lah tinggi. Mungkin 90 lah PP dia. Tapi andai kata 90 itu pecah, yes, kita boleh hold terus sampai ke kawasan sini lagi sekali. Tapi ini dah tak ada kawasan sell. Sebab kalau daripada bawah ini naik ke atas ini daripada 4374 naik kepada sampai ke 4414, itu baru 400 pip. Betul? SOP yang kedua.
500 pip yang pertama. Sampai tak untuk dia buat pullback kat sini? So ini boleh jadi zone untuk break. Boleh jadi fail sebab SOP yang kedua memerlukan sekurang-kurangnya 500 pip untuk melakukan pullback yang kedua. Kalau pullback yang kedua dia turun 50% daripada atas tadi tu, paling-paling kita akan dapat berapa? Satu setup 250, betul? So senang. Itu namanya pullback. So kita bermain dengan pullback. Saya suka bermain dengan pullback. Jadi apa yang saya ajar adalah pullback. Kalau saya suka bermain dengan long, korang akan belajar long. Itu saja. Alright? So sekarang ni kat mana kita nak entry? 4374. Genap 300 kita akan masuk. Bagi dia turun 300 pip baru kita masuk. Kenapa 300 pip? Sebab ini low risk punya kawasan. Saya boleh masuk sekarang? Boleh. Tapi tak ada beza lah kita tekan mesin. Betul? Masa ada beza lah kita main doping. Mengharapkan tekan RM20, masuknya ikan. Tak kena. Tak boleh. So kita kena main kat sini. Kita tunggu SOP yang pertama. Ini SOP yang diorang buat daripada tahun 2014 lagi. Benda ni. Aku tak bohong. Aku tak bohong. Buat research balik korang. Tak percaya. Ini SOP dia. Dia wajib melakukan. Dia 3... Betul. Bos Fit cakap semua betul. 3, 5, 1000. Ini untuk H1 ke bawah. 300 pip, 500 pip dan 1000 pip. Kenapa ada 1000 pip? Sebab market sekarang bergerak minimum 100 pip. Tapi atas daripada H4, dia ada 5, 1000 sehingga 2000. 500 pip kena buat pullback yang pertama, 1000 kena buat dan 2000 pun kena buat. Sebab tu kalau kita nampak balik dalam market sekarang, kita tengok balik, ambil kepada H4 ke atas, tanda dulu, tengok daripada atas ni. Turun ke bawah sini. Nampak? Hampir 2000 pip, betul. Hampir 2000 pip, dia dah naik berapa? Ambil lah sini lah, separuh kan. Hampir separuh badan tak? Kita cakap pakai bukti. Ada bukti. Tengok balik daripada atas, turun ke bawah, 2000 pip betul. Naik 1000, hampir 1000. So kita dah tahu, dia punya SOP dia. Ini untuk higher time frame. 5, 1000, 2000. Bawah pada higher time frame 3, 5, 1000. So sekarang ni kita nak tengok pada 300 yang pertama. Boleh tak dia buat macam tu? Kita akan tengok sama-sama kejap lagi. Dekat time frame M15. Kenapa time frame M15? Sebab dia lagi baik daripada yang lain. Yang lain menipu, yang ini saja yang nampak masih ada otak. Yang lain tak ada otak. Okey, cukup sampai kat situ. Terima kasih. Eksperimen macam baik ke sekali? Tak, lagi kita akan buy lah. Dah kata tadi kan, 4374. Oh, 4374. 4374. Kita akan buy kat sana. Okey. Berikan tepukan kepada Bos Fit. Bos Fit menyala malam ni. Alright. Jangan long back. Belum. Tadi aku nak sell, tak dapat kan. Tak ada rezeki, tak apa lah. Kita ambil kat bawah sikit. Come on. Lagi 100 pip tu. Yalah. Lagi 100 pip. Cari kita buy lah. Relax lah. 4374. Kita dalam setengah jam lagi. Kalau tak entry ni, mana kita tergolong pada manusia yang buang masa. Kita kena entry juga macam mana sekalipun. Ada cara dia. Macam mana cara kita nak tahu dia boleh sell ke buy. Sekarang kalau kita nak masuk. Tapi memang dia agak gamble. Dalam gamble dia pun ada knowledge dia. Alright? Okay, jom kita tengok balik. Kita pegang balik daripada ni. Direction macam ni. Kita pegang balik. Kita tengok tanda yang ni Okay, pertama kita tanda yang ni 1. Yang kedua kita tanda yang ni 2. Okay? Yang ketiga tanda yang ni ketiga. So kita dah nampak ada 3 tempat. So ada 3 tempat ni masih ada peluang untuk kita entry. Andai kata kita terlepas. Kan? Sebab ramai orang ada masalah terlepas entry, terlepas zone, confirm. So kita dah nampak kat sini ada peluang. Dan ini rahsia dia. Okay? Rahsia dia. Kita tengok market sekarang tengah buat pullback, betul? Dan dia tak berjaya masuk dalam zone. Expectation kita yang next dia akan masuk. Kita akan target sell. Jadi macam mana kita nak target sell? Ada siapa boleh bagi? Macam mana saya nak bagi sell kat kawasan tu? Sebab apa? Sebab ni. Ini. Kita nak masuk sebab ni. Alright? Ini adalah tempat pembentukan harga dia. Okay? Kat sinilah akan bermulanya dia punya, kita panggil key level dia balik. So kawasan sini boleh jadi kawasan sell area. Cuma kita perlukan apa? Macam biasa, kalau budak-budak IB yang baru nak up, dia akan cakap inggaf. Itu setup budak-budak yang 10 tahun lepas punya. Tapi zaman sekarang, kita based on daripada basic SNR sahaja. Macam mana basic SNR? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Sampai tak kat kawasan doji tu? Tengok balik kat kawasan tu. Ngam tak kat kawasan doji? Sharp tak kat kawasan doji? Lebih trend line tak? Tak ada. Ngam-ngam je saya sampai kat situ. So, kawasan mana yang kita akan masuk sell? Get ready. 4395 atau 96 kita akan start untuk sell pula. Alright, bismillah. Kita sampai tu kah? Semakin berdekat. Lagu. Alright, so get ready. Aku masuk ke ikon ni ke? Mana? Kau entry sendiri lah ikon kau. Mana ikon aku? Aku pun nak entry juga.
Tak boleh, jangan buang masa, jangan buang masa. Sini. Boleh lah. 20 layer. 0.03 testing Bismillah, masuk dulu 1 2 3 1 2 3 total testing layer dulu. Lagi 10 pit kena masuk zone. Masuk kat sampai. Boleh saya lah. Go sell now. Tapi takkan dia nak tegur Junam. Kita bukan nak jadi zero plot punya orang, tak. Kita tahu human behavior. Dia akan masuk bila dia lagi floating, dia akan tambah. Takkanlah baru first. Kita bukannya level orang yang baru masuk terus full margin, betul? Ya Allah. Market, tolong bagi atas sikit je. 95 balik je. 96 ke, okey lah tu. Saya ambil kat ujung ni. Kau nak tanda kat mana? Boleh. 5 boleh, 4 boleh, suka hati kau. 3 pun boleh. Sebenarnya 99 lagi bagus. Itu max. Mambo. Relax kawan. Kita tengok kawan. Setup mengejut. Berani tak 100 pub yang pertama? Salah lot kawan. Kau bayangkan. Itu 4K. Termasuk 0.5 kawan. Tersalah lot kawan. Ni Ini kalau kena ni. Ini kena makan tak habis ni. Makan tak habis Makan ni. tak habis. Tersalah tekan lot. Tersalah tekan. Dah biru lah. Nak close sayang pula Sebab paling atas tu. Kita tengoklah nanti macam mana. Bismillah weh. This is the moment guys. Hey, lagi. Hai, tengok kat sini macam cantiknya nak tipi ni Geram aku tengok situ Bismillah. Woi, lagi. Junam lagi. Ya, 100 pit yang pertama 100 pit yang pertama. 88 pun dah boleh angkat dah. 88 pun dah boleh angkat dah. 100 pit. Woi, Junam. Genap tak 100? Genap tak 100? Kita kira dulu. Kalau 100 kita angkat. Doggy style. Go, lagi sikit. Sini. Okey. Sini. Okey, sini 88. Kita ambil. Bagi kena 100 je. So bismillah. Woo! Okey. Alright, cepat. Sikit lagi. Come on. 89 1006 kawan. Gila. Kita tengok sikit lagi. Bucu-bucu katil lah tu. Kalau boleh hit memang sedap lah tu. Mambo. Hit di bag. Gadak 100. Close. Kita target 100 pip sebab kita nak rehat. Itu je. Dah 11.10. 11.15 waktu kita rehat. Pullback 10 minit je. Dia takkan lebih punya. Lebih kau padam. Kau relax. Nak buat macam mana? Pullback hanya beberapa minit sahaja. Kita tak boleh hold. Kalau hold maknanya kita tengah lawan dia lagi. Nampak? Ini kalau tiba-tiba dia pacak atas balik, macam mana? Alright. So, semua jantung semua dah okey Jantung semua dah okey So semua orang nampak kat sini Dan nobody expect dan benda ini boleh jadikan zone. Sebenarnya ini pun adalah zone. Cuma kita yang tak sedar. Ini pun adalah zone sebenarnya. So apa yang zone tu? Nampak? Ini apa? SND. Betul tak? Kawasan SND. Ini patut jadi S. Kenapa saya suruh tutup kat bawah ni tadi? Yang pertama, kita kena tengok. Ini jadi kawasan support. Permulaan harga untuk naik lagi sekali. Sebab tu dia jadi R, B, S. So faham So, kita bijak. Dan kena ingat, SND yang paling tepat hanya boleh berlaku dekat time frame M15 ke bawah saja. 15, M5 dan juga M1. Kalau yang atas, kita akan tengok kat area daily, weekly dengan monthly. Kalau dapat daily, weekly, monthly tu memang teruk sangat tu. Memang jauh gila dah pergi. Tapi kalau based on daripada H1 dengan H4, fokus kepada structure pattern sahaja. Apa yang ada. Kalau ada HNS, kalau ada inverted HNS, kalau ada double top, double bottom, marvelous. Tapi kalau SND muncul dekat H1 dengan H4, better jangan join, jangan trade. Nampak Kawasan ni R become S. So ini dah boleh buy lagi sebenarnya. Buy lagi. Nampak? So that's how macam mana cara kita nak bermain dengan market, kita kena pandai, kita kena tahu mana kawasan yang dia boleh naik dan mana kawasan dia perlu turun dan berapa pips. That's why kita kena kira. Kita kena kira daripada awal berapa dia boleh pergi,
berapa dia boleh turun. Kita kena tahu. Bila kita tahu, maknanya kita dah tahu dah mana kita boleh masuk dan mana kita boleh keluar. Okey. Itu saja. Okey? So, hari ni semua dapat setup knowledge yang baru. Semoga besok korang dapat lagi knowledge. InsyaAllah. Besok kita bagi ready lah. Besok kita bagi ready lah. Sebab saya punya CPI 50-50. Takut lagi besok kita gagal alright? Saya 50-50. Bulan lepas menang, bulan ni kalah. Contoh, macam tu. Biasanya tu. Saya tak berani nak teruskan dengan CPI. CPI saya park tepi je. Saya ikut orang je. Dia mistrik 4 bulan. Kita follow dia. Okay? Adakah mistrik dia dipatahkan besok? Kita tak tahu. Allahuakbar. Alright? So, terima kasih guys. Alright guys, so hari ni orang balik dengan senyum, tak macam semalam. Alhamdulillah guys. So nampak semua dah balik dengan bahagia malam ni. So tidur lena lah. Tak macam semalam, aku sampai tak lena. Macam mana boleh 2 kali SL? Rupanya sebab ego, padahal dah nampak buy tapi nak sell juga. So hari ni Alhamdulillah kita sempat sell, tapi sebenarnya aku ada zone lagi bawah lagi ni untuk buy lagi. Cuma belum masuk Gold Sidai. Mungkin sekarang ni pukul 11.30. Pukul 12.30 baru masuk zone. Pukul 2 baru pacak. Mungkin lah, kita tengok nanti. Apa-apa stay tune guys. Belum habis lagi, belum tahu cerita sebenar sampai habis. So tunggu, benda ni seminggu. Tunggu sampai Jumaat.